Cari bilangan nombor yang berada antara 5,000 dengan 6,000 yang dapat dibentuk daripada digit. Okey. Dia dah kata nilai dia 5,000 sampai 6,000 je. Lepas tu digit dia dah bagi siap-siap. Okey, dia kata 5,000 sampai 6,000. 1, 2, 3, 4, 5. Digit dia 2, 4, 5, 7, 8. So lagi satu condition dia, ulangan digit tak dibenarkan. So tak boleh tak dibenarkan, kita akan guna pilih atur lah, guna huruf. Berapakah bilangan nombor genap? Okay, so dia kata first kali nombor yang dibentuk dan dia nak nombor genap. So, tengok nombor yang dibentuk. Antara 5,000 dengan 6,000, tengok. Kalau kita nak buat antara 5,000 dengan 6,000, kat depan ni, ada 4 3. So kat depan ni mesti, kat depan ni ada satu pilihan je, iaitu 5. 5 mesti kat depan ni, betul? 5 mesti kat depan ni, barulah belakang ni 5,000 lebih. So, bila 5 dah kat depan, so maksudnya tak ada pilihan, memang satu. So, 5 ni adalah 1P1. So, kita ada berapa nombor? 5 nombor. Bila satu nombor dah letak depan, tinggal 1, 2, 3, 4. So, asalkan 5 kat depan, kat belakang ni dah tak kisah nombor apa. Dia still akan jadi 5,000 ke 6,000. So, maksudnya 3 tempat ni boleh isi dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor dan ada 3 tempat. So, 1P1 darab dengan 4P3. So, maksudnya apa? 4 nombor, 3 tempat. Yang ni memang satu pilihan je. So, dia akan dapat berapa? 1P1 darab 4P3. 1P1, 1 shift P1 darab dengan 4 shift P3. Okay, dapat 24. So, kita dapat 24. Dia kata, okay, ada yang baru pula bawah ni. Dia kata bilangan nombor genap. Okay, sekarang nak nombor genap pula. Okay. Nombor genap, okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Betul. Depan mesti 5. Tak ada pilihan dah. Sebab dia nak 5,000 sampai 6,000. So, sini akan jadi 1P1. Pilihan dia memang 5, 5 dah kena potong. Cumanya sekarang dia nak nombor genap. Bila nombor genap, mesti kat belakang ni nombor genap. Okay. So, kat belakang nombor genap. Apa pilihan yang kita boleh letak? So, yang kita tinggal 2, 4, 7, 8. Ada berapa nombor genap? Nombor genap ada 1, 2, 3 nombor genap. 3 nombor genap, 1 tempat. So, dia akan jadi 3P1. Kenapa? Ada 3 nombor genap untuk 1 tempat. Okay. Kalau 1 nombor genap dah masukkan, sekarang kita tinggal berapa nombor? Kita ada 4 nombor kan? Okay, kita ada 5 nombor. Okay, 5 nombor dah tinggal 4 nombor. Lepas masukkan 5. 4 nombor, masukkan yang nombor genap tinggal 3. Sekarang tinggal 3 nombor untuk berapa tempat? 3 nombor untuk 2 tempat. So, tengah ni akan jadi 3 nombor untuk 2 tempat. So, bila awak darab, dapat berapa? So, 1 shift P1 darab 3 shift P2 darab 3 shift P1. So, kita akan dapat 18. So, jawapan dia 18. 8.